Dia kena rasa dulu lah Korea tu macam mana. Bila dia rasa sedap, dia nak belajar lah. Dia kena pergi Melaka, dia rasa sedap lah. Nak tengok YouTube, tengok senang buat. Jadi ada minat nak buat kuih tu, insyaAllah dia boleh buat. So dia kena ada minat tu satulah. Dengan dia kena rasa kuih Korea Melaka macam mana. Baru dia ada minat untuk belajar. Saya Siti Nur Ain, berasal daripada Melaka, Kampung Gelam, dekat Kampung Gelam. Memang lahir, memang kaum Melaka punya, daripada Melaka, pure Melaka punya. So, saya berniaga kuih Korea daripada saya belum kahwin sampai saya dah ada anak ramai. Mak ayah saya asal memang daripada Melaka, pure Melaka dua-dua. So memang anak jati Melaka lah. Kuih Korea ni kalau nak cakap memang semua kenal daripada Melaka lah. So Korea ni dia kuih berasal daripada keledek. Dia macam donat tapi dia tak ada yeast. Dia akan memang keledek tu akan mengembang bila goreng. Nampak macam donat. So kat situ kadang orang ingat pakai yeast tapi tak ada. Dia just tepung je. Tu yang kena kena tunjuk dekat orang yang memang Korea tak ada letak apa-apa. Tepung dengan keledek sahaja. Gula merah dan gula Melaka kita akan campur dan kuih Korea tu. Kebanyakan orang luar yang beli banyak sebab tak ada jarang yang jual dekat luar tu. Kalau dia beli dekat luar daripada Melaka memang takkannya dia rasa macam original Melakanya. Jadi kebanyakan pelancong lah yang beli banyak. Untuk Korea ni, kita orang Melaka dah biasa dah makan benda-benda macam ni. Bagi kita biasa, tapi bagi orang luar, Korea memang popular sangat kat Melaka. Popular sangat. Beza keledek pun ada rasa juga. Keledek putih, keledek oren. Kalau selalunya memang asal Korea tu guna keledek putih. So orang dah ramai tahu buat cara-caranya. Jadi dia pakailah keledek, dia nak perbarui, dia pakailah keledek oren. Macam tu. Tapi keledek oren pun boleh juga. Cuma keledek oren manis, keledek putih dia berlemak. Lagi bagus pakai keledek putih tu sebab bila kita goreng, kita salut gula, dia tak terlampau manis. Dia ngam-ngam dengan rasa gula tu. Saya selalu guna keledek warna putih. Sebabkan keledek warna putih ni susah nak dapat. Dia tengok pada musim, cuaca juga. So saya pakai keledek oren lah kalau tak ada keledek putih. Tapi memang bagusnya pakai keledek putih daripada oren. Tapi sebabkan semua nak buat kuih Korea, sebab itulah ada orang buat keledek oren. Ada orang suka keledek oren, ada orang suka keledek putih. Tapi yang sebetul-betulnya orang Melaka guna keledek putih. Okay, saya tahu daripada mak saya cara-cara buat Korea ni. So, saya harap nanti anak-anak saya juga dapat warisi saya punya minat buat kuih Korea ni. Lepas tu saya ada buat YouTube channel saya juga. Tu pun salah satu pengembangan untuk orang-orang nak belajar betul yang minat sangat-sangat untuk belajar kuih Korea. So, kalau daripada situ dia orang boleh belajar lah. So, tak ada benda tu akan berpanjangan lah benda tu ke anak cucu.
mak daripada dulu, daripada saya kecil dia dah meniaga keria. Memang masa kecil kan belum pernah rasa kuih-kuih tu, rasa sedap lah. Suka nak belajar, nak tahu macam mana buat benda tu. Bila mak cakap lah senang, kita pun nak cubalah benda yang senang. Tapi memang betul, kuih keria memang senang sangat-sangat. Semua orang boleh belajar untuk buat kuih keria ni. Jadi benda tu takkan hilang lah. Sentiasa akan ada waris, mesti ada warisnya untuk buat kuih keria. Sebab keria ni bahan dia tak banyak. Ramai juga yang kat Melaka pun ada orang Melaka juga ada tukar-tukar dia punya resepi dia, sebab dia tak percaya pada resepi yang kita tunjuk. Jadi dia buat sendiri. Dia letak yeast, dia letak tepung selain tepung gandum, sedangkan tu benda tu hanya tepung gandum dengan keledek je. Tapi dia letak yeast sebab dia rasa benda tu kena yeast sebab dia nampak kembang. Tu salah satu yang dia bigger benda tu lah. Saya belum pernah dengar lagi belum pernah dengar kuih keria pakai benda lain lah. Tu dah bukan keria lah. Keria memang original keledek. Cuma yang pandai tambah-tambah tepung dengan yeast tu ada. Untuk pencernaan kita jugalah bagus untuk kita makan sebab dia hanya keledek kan. Dengan gula dia pula untuk tambah tenaga juga. Sebab itulah orang makan bila waktu pagi, petang cari. Anak-anak orang lama dulu kan, dia nak balik kerja je, jadi dia minum petang tu dia nak bermanis. Dia makanlah kuih keria tu. Manis gula dengan keledek. Nampak senang tapi tak semua boleh buat. Tak semua boleh buat yang sedap macam orang Melaka buat. Yang tertentu je boleh buat daripada nenek moyang diorang ajar macam mana buat kuih keria tu. Sebab tu dia ada popular. Tak semua orang boleh buat sama macam orang Melaka buat. Walaupun dia dah belajar, orang lama juga yang sedap. Macam itulah. Sebab itulah orang akan cari asal kuih Melaka ni daripada Melaka. Kuih keria Melaka ni daripada Melaka. Jadi orang akan cari dekat Melaka lah. Memang dia daripada asal daripada situ. Orang semua percaya yang orang Melaka je yang pandai buat. Yang berderai, gula yang berderai tu memang betul asal Melaka memang berderai gula tu. Jadi sampai dekat warisan baru dia bagi cantikkan kuih keria tu jadi berkilat. Jadi cantik, tak ada berderai. Tapi memang mak saya dulu buat, memang gula Melaka tu dia ajar saya memang berpecah-pecah, berderai-derai, memang asal macam tu. Tapi kita dah mewarisi dia punya, kita upgradekan sedikit bagi nampak lebih cantik, lebih kemas. Orang Melaka juga ada buat gula putih. Tapi saya tak pasti gula putih tu asal daripada luar Melaka. Ada juga orang gula putih tapi lagi sedap lagi gula Melaka daripada gula putih lah. Selalunya orang buat dia tak ada gula Melaka katnya. Saya berharap kuih keria ni tak ada orang nak ubah-ubah dia punya resepi untuk kekalkan masa berpanjangan sampai hari-hari yang seterusnya. Sebab itu yang penting lah untuk kekalkan warisan kuih keria tradisional yang sedap ni. Takut nanti dia dah tukar-tukar resepi, jadi orang baru nanti rasa dah tak sedap. Lepas tu mati macam tu je benda tu. So saya haraplah benda tu tak ada orang nak tukar-tukar resepi.